Aku doakan cepat mati. Berani doakan cepat mati Kalau saya memang tak berani pun nak doakan orang buruk. Sebab apa tau, kita doakan orang buruk ni, kita ni bagus sangat ke nak doakan orang buruk? Betul tak? Memanglah tengah marah, saya faham. Pokok-pokok tegar, kadang dia tak fikir pun pasal orang sekeliling kan. Tapi saya yakin satu benda je lah, kalau kita tengok orang tu buruk, orang tu jahat ke, orang tu tak elok kan, kita doakan dia baik-baik lah. Sebab pertama, takut dia berubah nanti, dia lagi bagus daripada kita. Kedua, doa buruk yang kita doakan dekat dia tu, dia berbalik pada kita. Itulah yang saya risau. So kalau korang mana bunyi-bunyi pokok, mana yang ada pasangan pokok, kau doakan baik-baik je. Bukan rugi pun doa baik-baik, betul tak? So kalau pasangan kau berubah, untung kat korang juga, betul tak? Mana yang wanita yang berpasangan pokok, kalau korang dah rasa macam give up kan, nak dorong kau punya pasangan berhenti, sebenarnya ada banyak lagi cara lain tau. Saya boleh bagi tahu korang cara-cara untuk trigger dia orang punya kesedaran untuk berhenti ni. So semua saya bagi tahu dalam live tau. Masuk dalam live kita jumpa dalam live nanti, korang tanyalah apa-apa masalah korang punya pasangan yang pokok tu. Kalau malas, tekan link kat bio saya je. Kat situ ada ebook seni berjemur.